Assalamualaikum guys. So kat belakang ni FY dia carta 15 saham IPO yang dah disenaraikan di Bursa Malaysia tahun 2025 ini. Dan kalau anda lihat daripada 15 tu 9 yang naik, 6 yang jatuh. Tahun lepas 52, 53 naik, 1 yang jatuh. Kan tahun lepas tahun 2004. Tahun 2003 semua naik. Tuan-tuan, itu cerita dia. Kalau anda lihat sekarang, bukan salah IPO ni, kan? Bukan salah fair value yang diberi oleh issuing house atau bukan salah fair value yang diberi oleh bank penasihat dan sebagainya, kan? Bukan salah syarikat tu sendiri, kan? Tapi sebenarnya salahnya daripada overall market, kan? Yang mana pertamanya market lembab dan lemau sebab kerana satu, pengeluaran dana asing secara besar-besaran semenjak lebih 20 minggu yang lalu, semenjak Oktober, kan. Jadi market tak ada buyer lah, ada kata lain. Kemudian ditambah pula sudah jatuh di tipe tangga dengan tarif-tarif yang dikenakan oleh Donald Trump, kan, Presiden Amerika yang tak pandai tu. Tak pandai dari segi ekonomi, tak pandai dari segi macam-macam lah. Meniaga pun tak pandai. Meniaga kasino pun boleh rugi Donald Trump tu, kan. Tapi akhir zaman ni, kan, orang tetap pilih dia dan tetap taksub pada dia. MAGA, Make American Great Again, kan. Dengan harapan tarif tu akan mengembalikan zaman kegemilangan manufacturing dia. Ya Allah. Sekarang ni kalau anda lihat, kan, banyak dah troll-troll daripada Amerika yang menunjukkan orang-orang Amerika yang gemuk-gemuk tu kena bekerja kat kilang-kilang, kan. Lawak betul lah. So tuan-tuan puan, cerita dia bukan pasal saham-saham tu tak bagus, tapi sebab kerana timing dia listing tak cantik lah, timing dia tak kena. Mengetahui hakikat tu, kalau anda lihat baru-baru ni Kuku yang nak listing tu pun postpone listing dia sampai bulan Jun. Patutnya listing pada bulan April ni, dia tolak sampai bulan Jun dengan harapan pada ketika itu pasaran saham dah okey lah. So benda ni pernah berlaku, tuan-tuan. Under subscription ni semua pernah berlaku pada tahun 1997, 1998 dulu. Dan ia mengambil masa lah untuk ia pulih kembali. So doakanlah, insyaAllah pasaran IPO akan kembali pulih. Yang mana kalau anda beli IPO, kan, anda boleh dapat untung darinya. Buat masa sekarang, kita kena tunggu dan lihat, kan, IPO yang akan datang. Chances saya rasa tak berapa cantik lah. Alright tuan-tuan, all the best. Assalamualaikum. Itu saja daripada FY untuk hari ini. Bye.